Hai semua, apa khabar? Selamat datang. Hari ni kita nak jadi macam detektif bahasa, nak bongkar satu rahsia besar dalam bahasa Melayu. Rahsia pasal dua perkataan yang nampak simple tapi sangat berkuasa. Tidak dan bukan. Anda mesti pernah keliru kan bila nak guna dua perkataan ni? Relax, jangan risau, kita akan selesaikan misteri ni sama-sama. Okey, jom kita mula dengan satu teka-teki. Cuba bayangkan, kawan kita, Daniel, tengah bersiap-siap. Dia tengok sepasang kasut, lepas tu dia cakap, kasut ini sama. Jadi, apa perkataan yang patut dia guna kat situ? Tidak ke bukan? Inilah dia kes yang akan kita siasat. Percayalah, bila habis je perkongsian ni, anda mesti tahu jawapannya. Jadi, untuk selesaikan misteri ni, kita kena ada satu alat rahsia. Dan alat tu ialah faham apa benda sebenarnya kata nafi ni. Jom kita tengok apa maksud dia. Senang je sebenarnya. Kata nafi ni perkataan yang kita guna bila kita nak cakap tak atau no. Inilah cara kita nak sangkal sesuatu ayat tu. Contoh kan, kalau kawan anda cakap langit warna hijau, kita perlukanlah kata nafi untuk cakap benda tu tak betul. Nampak tak? Kata nafi ni penting untuk betulkan fakta. Berguna sangat. Okey, dalam dunia kata nafi ni, kita ada dua wira utama, tidak dan bukan. Kalau tengok sekali imbas, mereka nampak macam sama. Tapi sebenarnya, kuasa istimewa mereka sangat-sangat berbeza. Bila kita dah faham kuasa masing-masing, barulah kita boleh jadi pakar bahasa. Baiklah, ini dia bahagian paling penting. Slide ni macam peta harta karun kita. Dengar betul-betul ya? Wira kita, tidak. Kuasanya adalah untuk nafikan kata kerja, maksudnya perbuatan, dan juga kata adjektif, maksudnya perasaan atau keadaan. Manakala, wira seorang lagi, bukan, kuasanya pula untuk nafikan kata nama, macam nama orang, benda atau tempat, dan juga frasa sendi nama. Cuba ingat formula ni ya, ini akan jadi panduan utama kita sepanjang jalan. Sekarang, jom kita tengok macam mana wira pertama kita tidak tunjuk kuasa dia. Kita akan ikut cerita Daniel di waktu pagi untuk tengok macam mana tidak digunakan dalam kehidupan seharian. Tengok tu, Daniel bangun awal. Perkataan bangun tu kan satu perbuatan, satu aksi. Dalam tata bahasa, kita panggil kata kerja. Jadi, untuk cakap yang dia tak bangun lewat, kita mesti guna tidak. Daniel tidak bangun lewat. Mudah kan? Tidak duduk elok-elok sebelum kata kerja. Lepas tu, masa sarapan pula. Perkataan masin ni ialah kata adjektif sebab ia cerita pasal rasa makanan tu. Jadi bila kita nak cakap sarapan tu sedap, tak masin, kita guna tidak. Sarapan itu tidak masin. Tidak sekali lagi diletakkan sebelum kata adjektif. Nampak? Wira tidak ni memang champion bab-bab aksi dan rasa. Okey, dah selesai dengan wira pertama. Sekarang giliran jagoan kedua kita. Bukan pula nak tunjuk hebat. Jom kita tengok apa yang Daniel nampak bila dia jenguk luah tingkap. Kat sinilah kuasa bukan akan menyerlah. Daniel nampak ada haiwan atas pokok. Tu kucing ke? Oh, bukan. Rupanya tupai. Perkataan kucing tu kan, kata nama untuk sejenis haiwan. Jadi, untuk nafikan yang itu ialah seekor kucing, kita kena guna bukan. Ayat yang betul, itu bukan kucing, jelas kan? Bukan memang pakar untuk nafikan nama-nama benda. Lepas tu, Daniel ambil sebuah buku. Buku ni untuk siapa agaknya? Oh, rupa-rupanya ia bukan untuk adiknya. Frasa untuk adiknya ni kita panggil frasa sendi nama. Bunyi macam teknikal, tapi senang je. Ia selalunya mula dengan perkataan macam di, ke, dari atau untuk yang cerita pasal tempat, arah atau tujuan. Jadi, bila jumpa frasa macam ni, jagoan yang kita kena guna semestinya bukan. Sekarang kita dah kenal dua-dua wira kita. Tapi, kena hati-hati. Ada beberapa perangkap yang selalu buat orang terkeliru. Sampaikan Daniel pun kadang-kadang boleh tersilap tau. Jom kita tengok beberapa kesilapan biasa ni, supaya kita semua boleh elakkannya. Okey, jom kita bedah siasat jadual ni. Tengok yang pertama. Budak itu bukan nakal. Salah. Kenapa? Sebab nakal tu kan kata adjektif. Ia cerita pasal sifat. Jadi kita mesti guna tidak. Yang betul, budak itu tidak nakal. Okey, yang kedua. Itu tidak sebuah buku. Pun salah. Sebab buku ialah kata nama. Jadi wira yang betul ialah bukan. Sepatutnya, itu bukan sebuah buku. Dan akhir sekali, ayah bukan pergi ke pejabat. Pergi tu kan kata kerja, satu perbuatan. Jadi, kita perlukan wira tidak.
ayah tidak pergi ke pejabat. Ingat tak peraturan emas kita tadi? Ia sentiasa boleh tolong kita. Baiklah, para detektif bahasa sekalian. Anda dah belajar semua rahsia tidak dan bukan. Jadi sekarang, tibalah masanya untuk uji kuasa baru anda. Dah sedia? Jom kita mulakan! Soalan pertama. Bayangkan Daniel tunjuk lukisan dia. Lepas tu dia cakap, lukisan saya cantik. Perkataan cantik tu apa ya? Kata adjektif kan? Sebab ia terangkan sifat lukisan tu. Fikirkan wira mana yang sesuai. Dan jawapannya ialah tidak, tepat sekali. Sebab cantik tu kata adjektif. Jadi, wira yang kita perlukan ialah tidak. Syabas, kerja yang bagus. Soalan nombor 2. Sekarang Daniel pegang pensel, dia cakap, ini pensel saya. Fikirkan sekejap, pensel tu apa? Perbuatan ke, sifat ke, ataupun nama untuk satu benda? Pilih jagoan yang betul. Sudah tentulah jawapannya bukan. Betul tu. Pensel kan kata nama. Nama untuk sejenis alat tulis. Jadi, kita mesti guna jagoan bukan. Hebat. Kuasa bahasa anda makin mantap. Okey, ini cabaran terakhir tapi yang ni lagi best. Apa kata anda cuba bina satu ayat penuh guna perkataan bukan dan perkataan guru. Gunakan kreativiti anda. Saya bagi masa sikit untuk anda fikir ya. Dah dapat idea? Bagus! Ini satu contoh jawapan. Encik Ali bukan seorang guru tetapi seorang doktor. Nampak? Guru kan kata nama. Jadi memang tepat guna bukan. Mungkin ayat anda lain sikit? Tak ada masalah. Selagi tata bahasanya betul, semuanya dikira hebat. Jadi, inilah kesimpulan paling penting yang kita kena ingat. Faham beza tidak dan bukan ni bukan sakat nak betul dalam ujian je. Tapi yang lebih penting, ia buat ayat kita jadi lebih jelas, lebih tepat dan orang lain pun senang faham apa yang kita nak sampaikan. Itulah kuasa bahasa yang sebenar. Tahniah semua, anda dah berjaya bongkar rahsia kata nafi. Sebagai tugasan terakhir untuk jadi pakar, cuba tengok sekeliling anda sekarang. Nampak apa? Cuba bina satu ayat guna tidak dan satu lagi ayat guna bukan tentang benda yang anda nampak tu. Teruskan berlatih dan sekejap je anda akan jadi mahir. Terima kasih banyak-banyak sebab sertai perkongsian kali ini. Jumpa lagi!